إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوتي في الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون. Sidang para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita memanjatkan syukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa lagi bahwasanya kita pasti jadi orang Islam, kita takwakan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap detik dalam hidup kita. Tak bukan kita orang beriman, apakah lagi kita orang Islam dengan cara umuman. Kita kena letak dalam hati kita, dalam hidup, dalam cara memikir kita, takwa semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab cara tu Allah Subhanahu wa taala ada wasiat semua kepada kita. Setiap ummah, setiap apa saja, terutama kita umat yang bawakan wahyu Allah Subhanahu wa taala daripada Quran, daripada hadis, kena dengar wasiat. Allah Subhanahu wa taala royak katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Dan demi sesungguhnya kami berpesan kepada umat sebelum kamu ya Muhammad, iaitu kena kepada orang Yahudi dan orang Kristian, dan umat kamu juga yang bawakan Al-Quranul Karim. Besar apa tu? Anittaqullah. Hendaklah kita takwakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama lah kita dah royak apabila kita ni jadi orang takwa ni, benar-benar takwa ni seolah atau kita pasti mengerjakan, kita pasti tunduk kepada arahan yang Allah SWT royak oleh Quran, dan Nabi pula mari tayar dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena patai lari segala perkara-perkara menjadi kemungkaran, perkara jadi maksiat, perkara membawa kepada khurafat. Semua tu kita kena jaga daripadanya. Apabila kita agak kita jadi orang takwa, itulah rupanya. Tetapi sebaliknya Allah SWT royak kata, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Jika kamu hai manusia tidak turutkan arah dari kata engkarkan perkara tersebut, maka Tuhan itu seolah jadi Tuhan kepada langit dan bumi, tidak tukar-tukar. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Dan terdapat di Allah Subhanahu wa taala, Allah sajalah yang terkaya daripada kamu. Kamu nak turut perintah dia, kamu tak siap turut, ghaniyyan hamida. Tuhan itu maha terkaya, apakah lagi dipuji setiap masa dan setiap tempat. Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, pada perjumpaan yang pendek ni, perjumpaan yang singkat ni, para hadirin, saya cuba untuk nak beri peringatan kepada para ikhwah dan akhwat muslimin dengan cara umuman, makanatus sahabah 'inda ahli sunnah wal jamaah. Ketinggian, pangkat ketinggian para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam yang ditayarkan oleh Quran dan hadis dengan cara umuman, dan di sisi ahli sunnah wal jamaah dengan cara khususan. Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian,
Kenapa kita nak cakap tentang para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama sekali, kita sebagai salah satu sebesar-besar hak kita selepas daripada kita bahagikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sifat kasih, kita kena bagi juga hukuk min huquqina ila sahabah hubbuhum wa tawqiruhum, iaitu kita kena kasih kepada dia, kita kena memeliakan dia. Iaitu apabila kita kecek dengan sekaligus para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menepak mereka-mereka yang bawakan pertengahan agama di antara Nabi dengan umat Nabi selepas pada Nabi wafat. Seolah tak apa? Seolah tak para sahabat ni lah yang bawanya agama yang bersabarkan kepada kita pada hari ini. Sebab itulah ulama kita tak kaedah tak nak at-ta'lu fin naqil tadullu ala ta'li fil manqul. Apabila kita tak kena kepada para sahabat yang bawakan agama, seolah kita tak kena juga kepada orang yang asalnya menyebarkan agama. Para sahabat Nabi ambilkan urusan agama daripada siapa? Daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tak kena dia, automatik, iaitu kita tak kena kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tak kena kepada risalah Nabi kita bawa. Iaitu apabila kita kecek tentang para sahabat, para ikhwah, para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, siapakah mereka itu sahabat? Berapakah bilangan mereka itu? Apakah pangkat ketinggian yang Quran dan hadis kecek tentang mereka itu? Bagaimana pendirian kita di sunnah wal jamaah terhadap mereka? 2, 3, 4 nuktah ni saya cuba nak perah di sini supaya dapat kita mudah faham, supaya kita dapat apabila gelombang-gelombang pelik-pelik mari dalam cara mikir kita boleh tapih perkara tersebut. Kita boleh seolah kata boleh jadi ada antibody. Sekarang ni memanglah dunia Islam duduk dalam keadaan peperangan. Apabila ada peperangan, memanglah kedua-dua semua itu akan menjadi maha amnat belaka. Akan jadi orang yang nak duk berubuk, nak bawakan teraju dunia. Hak bimbang-bimbang kita takutnya apabila orang yang bukan Islam, orang yang pura-pura jadi orang Islam boleh dapat pergi teraju dunia, duk bimbang-bimbang takut mereka itu bawakan ajaran-ajaran pelik-pelik mari kepada kita. Salah satu daripadanya bawa kesamaran, bawa jadi benda, jadi kekeliruan dalam masyarakat, iaitu hajakkan kita dan anak cucu kita dan lagi orang yang datang selepas pada kita maki huduh terhadap para sahabat Nabi. Siapakah mereka itu para sahabat, para ikhwah? Ulama kita, saya nak bawa mari 3 orang tokoh daripada ulama kita yang bagi ke definisi, yang bagikan takrif, pengenalan tata belakang para sahabat. Salah satu daripadanya Imam Al-Bukhari, yang kedua Imam Ali ibn Al-Madini, yang ketiga sebagai khatamul muhaddisin, orang yang bawa seolah kata bawakan teraju orang alim bijak pandai hak akhir sekali dalam kalangan masalah hadis, iaitu Imam Ibn Hajar Asqalani, Ahmad bin Ali. Tiga-tiga orang ni dekat-dekat nak ittifaq, dekat-dekat nak satu suara mereka. Goyak kata nak para sahabat ialah mereka yang dah jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun sejak dalam hidup dia. Jumpa dalam keadaan tengah hari, boleh tengok. Jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Serta beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bawakan iman dia tu sehingga mati. Bahasa Arab kita kata dengan kita lalu man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaihi. Mana-mana siapa lelaki dan perempuan dia jumpa walaupun sejak pada masa tengah hari, walaupun sejak dia jumpa beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti membenar apa yang Nabi royak, melaksanakan apa yang Nabi ajar. Mu'minan bihi wa mata alaihi, dan dia bawakan amalan, dia bawa hak beramal saning, dan dia bawakan pegangan hak jaya para nabi itu sehingga mati. Keluar tu bik munafik,
keluar tubik orang murtad, keluar tubik. Maka hak naknya orang yang bawa email itu sehingga mati. Sebab tu Allah SWT royak dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati, jangan kamulah duk seolah tu wafat dalam keadaan saat itu naknya wa antum muslimun. Kamu tu serah kepada urusan agama. Kamu tu beramal serupa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita kenal dah para sahabat, mereka yang jumpa gitu, dapat kita boleh bahar dah lah. Bahar kata no, semua mereka yang mari dalam bahasa Arab panggil wafdun, mari datang daripada Yaman, mari datang daripada Iraq, mari datang daripada Syria, datang daripada Palestin, mari jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sahabat. Maka semua sahabat saat ni tu para ikhwah, ulama kita letakkan satu mata dalam kitab-kitab usul, dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab tauhid, pegang kata no, hubbuhum iman wa bughdhuhum kufrun wa nifaq wa tughyan. Kita kasih kepada mereka itu adalah satu detik daripada iman. Apabila kita benci kepada mereka itu adalah jalan kekufuran, jalan yang Allah SWT marah terhadap kita. Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita tengok dalam Quran, apabila kita tengok ketinggian para sahabat ni, masya-Allah, Tuhan sebutkan mereka itu dalam Quran kita 30 juz nak ni tu. Satu daripada ayat sebelum mereka tu beranak lagi. Supaya kita kata Nabi nak datang akhir zaman hak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum nak datang mari pada dunia ni nama sebut dah dalam kitab-kitab dulu. Dalam kitab Zabur, dalam kitab At-Taurat, dalam kitab Al-Injil. Sebelum nak datang tu nama akan tercatat dah. Tuhan ayat atas, masaluhum fit Taurat wal Injil. Upama mereka itu hak duduk dengan sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hak sebut nama dia dalam Taurat dan Injil. Apabila kita tengok situ tu, seolah kata pentingnya orang hak duk kiang ba kiang lai, orang hak duk bawa sekali dengan Nabi kita, bawakan risalah mari kepada kita ni, kiang ba kiang lai, duduk di Mekah pergi pada Madinah, dan daripada Madinah itulah sebanyak agama Islam. Allah SWT ayat atas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud. Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dan mereka yang sertanya. Mereka sertanya kena pada siapa? Para ulama royak ittifaq dalam kitab-kitab tafsir kata mereka yang serta perjuangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kena kepada para as-sahabat. Mereka yang hak mula-mula sekali daripada ulama kita royak, orang yang awal-awal masuk dalam agama Islam dari kalangan lelaki yang bebas, dalam arti kata tak jadi hamba, iaitu kena pada Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Orang dalam kalangan perempuan kena pada Siti Khadijah. Orang daripada kalangan kanak-kanak kena kepada Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Orang dalam kalangan hamba Zaid ibn al-Harisah. Tiga-tiga ni seolah kata fadlus sabq, orang yang ada kemuliaan dulu lebih pada orang lain. Sebab itulah kita tengok atau pangkat seolah kata pangkat Abu Bakrin, Abdullah ibn Uthman ini, seolah kata kalau kita tengok orang duk maki humu terhadap dia, kecek tak molek terhadap dia, jelah mereka itu bukan orang beriman. Jelah mereka itu terutama orang yang mengajak kepada dasar. Kita tengok pada hari ini, dulu tu kita tengok daripada orang duduk di Persia ya. Persia ni seolah kata orang daripada kalangan bukan orang Arab, duk maki hemu terhadap sahabat. Sekarang ni selepas daripada Amerika Syarikat serang masuk kepada negeri Iraq, di negeri Iraq tu seolah tertepat asal Sayyidina Umar bin Khattab buka negeri Iraq. Sekarang ni jadi duk supoh Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Saya duk bimbang-bimbang, kita kata tempat kita ni walaupun benda tu tak berlaku lagi tapi tak mustahil. Kita kena jaga molek kau-kau ni. Apabila kita tengok kepada gerak ke dalam sosial media ni,
Memang kita boleh tengok atau perkara tu ada sungguh, perkara tu benar waqi'i. Ini adalah satu iman kita ahli sunnah wal jamaah. Kita kena jullu wa iqrar, iaitu kita kena meliakan para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka serta Nabi saat itu perangai lagu mana? Asyidda'u 'alal kuffar. Kerah, kasar dengan orang tak beriman. Kasar dengan orang tak beriman. Kita tengok ni sifat ni tak ada dah kepada orang lain, melainkan pada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaulah kalangan mereka tu sendiri ruhama bainahum. Apabila sekali dengan mereka, orang sama-sama sekali, dapat boleh maaf di antara satu sama lain. Apabila kita tengok kepada mereka, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah. Mereka tu semaya baik. Mereka tu sentiasa duk sujud kepada Allah Subhanahu taala, rokok terhadap Allah Subhanahu taala. Rokok tu hal keadaan apa? Yabtaguna fadlan min Allah. Bukan nak royak atau nak orang tengok, bukan nak orang hitam, bukan nak orang puji, tak. Nampak tak? Kadang-kadang kita tengok atau mereka itu tu, sifat pada mereka itu tu benda yang peribadi, benda yang dia sendiri nak ia jangkui pada orang lain. Tu para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apabila ia buat satu perkara, kita tengok la yuridu minkum jazaa'an wala syukur. Buat benda yang baik saat ni tu tak ada hendak langsung nak kepada orang yang buat baik tu. Gapo? Syukur terhadap nikmat tu, terima kasih terhadap nikmat tu. Mereka itu buat dengan cincai sungguh. Sebab itulah kita mari tengok apabila jadi gitu, mereka rupa mereka tu simahum fi wujuhim min atharis sujud. Apabila tengok pada rupa mereka itu ada tanda-tanda di dahi mereka, ada tanda-tanda sujud kepada mereka. Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, kita dak royak ni, apabila kita tengok pada waqi'i ni, 3 kumpulan yang duk tak setuju dengan para sahabat setiap masa dan setiap tempat. 3 kumpulan ni seolah tahu virus antara bagi kita umat Islam dengan cara umuman, bagi kita orang ahli sunnah dengan cara khususan. Yang pertama iaitu daripada orang firqah as-sabaiyah. Kalau bahasa Arab panggil ar-rawafid. Kalau bahasa Pak kita kenal iaitu orang Syiah Isna Asyariyah. Syiah dengan cara umuman ada nyakit tak setuju kepada para sahabat. Apabila kita tengok dengan cara umum, apabila kita tengok kepada pendakwah-pendakwah, diayah mereka, kadang-kadang cat wanke untuk nak syukur, kata gapo dah? Supah kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, itu kumpulan yang pertama. Yang kedua, kalau kita boleh tengok orang yang panggil al-khawarij. Yang ketiga orang panggil orang yang tak kasih kepada ahli bait. Dalam sejarah ni tercatat 3 ni semua tak setuju kepada para sahabat. Subhanallah, subhanallah. Apabila kita tengok situ, Allah Subhanahu wa taala royak daripada hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Apabila kita tengok ketinggian para sahabat kita, Allah Subhanahu wa taala royak atana. Nabi kita royak bukan Allah, Nabi kita royak atana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tilikkan kepada semua hati manusia. Maka terdapat hati yang ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati. Maka apabila Allah SWT tilik kepada tu, Tuhan fastafahu fabta'athahu risalah. Maka apabila ia pilih dah, kata ia tilik dah kepada hati manusia semua, terdapat kata hati hak semolek-molek hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan pilihkan sifat untuk diri dia. Ambil Nabi sallallahu alaihi menjadikan orang dia. Maka stok lain tak bukan ia bagi pula kepada Nabi dia menanggungkan risalah. Bawakan risalah syariat yang kita boleh beramal pada hari pada sampaikan hari yang mulia ini. Bawakan akhlak, bawakan cara memikir, bawakan cara bergenggi. Apabila itu, selepas pada tu, fawajada summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tilik hati selepas pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka terdapatlah hati yang orang hadap sekali dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia. Tuhan pilih mereka itu duduk dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Abang tulah sini kita tengok kepada pendakwah. Orang yang Allah SWT utuh boleh duduk dengan pendakwah, itu adalah pilihan Allah SWT. Maka kita orang Islam ni, dengan cara umuman ni, kadang-kadang kita tak ada nak padu masalah maklumat sakut pak dengan agama. Kadang-kadang media hari Jumaat sehari ni dapat kita boleh tahu, dapat kita boleh semsap dalam hati kita. Kita giduklah di dunia bucu mana pun, apabila kita terdengar kata orang yang mikir tak baik kepada para sahabat, sebutnya pangkat Umar dan Uthman, Abu Bakrin dengan cara tak molek, kita yakin di hati kita kata ini bukan dari kalangan ajaran Islam. Orang yang buat tu kalau tahu jatuh agama Islam. Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, apabila kita tengok situ, apabila kita boleh tahu situ, Nabi kita SAW dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita kata tengok tilik kepada besarnya para sahabat di sisi kita SAW ke ahli sunnah wal jamaah, iaitu Nabi kita kata la tasubbu ashabi, jangan sama sekali kamu pergi maki hamu terhadap sahabatku. Jangan sama sekali. Kita orang Islam ni insya-Allah kata kita kena duduk di kata walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita orang ahli sunnah wal jamaah, kita kena beramal mulai ayat ni. Ayat kata mereka yang datang selepas daripada kamu, selepas daripada Nabi, selepas pada sahabat Nabi, apabila tengok perkara yang berlaku di antara selisih di antara para sahabat, lagu mana? Ighfir lahum, hendaklah kita gapo? Menuntut istighfar kepada mereka tu. Salah tersebut baik kepada mereka itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan sama sekali kita letakkan dalam hati kita, orang panggil kata ghillan ni bahasa Tuhan ni, bahasa Allah kata jadi wasa denai. Apabila tengok kepada sahabat ni wasa nak maki semata. Kita tengoklah nari sia kita di Fatani pemula-mula ada dok maki hamu terhadap Abu Bakrin wa Umar, dok kata huduh terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, dok agak dengan Sayyidina Ali jadi ketuhanan, dok buatnya ambil petikan pelik-pelik tu nama Sayyidina Husin. Ada dah tempat kita. Maka apabila karon ni kita kata walaupun kita sendiri dapat waxing dah, dapat ajaran dah, kita kena tanya pula amanah yang kita tanggung atas diri kita, royak pula kepada orang yang bawah-bawah daripada kita. Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, Nabi kita ni apabila sebut para sahabat ni memanglah sebut dengan cara panjang. Dan kita tengok kata setengah daripada ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughduhum. Salah satu daripada tanda orang yang dimunafik saat itu, dia kasih kepada orang ansar. Dia sebut molek terhadap orang ansar. Tanda orang munafik, dia sebut tak molek terhadap orang ansar, masuk orang al-muhajirin. Sebab Al-Quran royak dengan cara nyata para ikhwah kepada kita. Royak atana was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kita tengok kata orang yang datang dulu mari daripada kita, orang yang datang belakang mari daripada kita, mereka itu siapa perakan hidup mereka itu, bukan kita perakan. Tuhan sendiri perakan redha terhadap perbuatan mereka itu. Kalau orang bawakan ajaran pelik-pelik yang maki hamu terhadap para sahabat ni, kita siapa? Kena tanya juga. Nampak tak? Kadang-kadang duduk umur sekali dengan kita, kadang-kadang duduk kali dengan kerja kali dengan kita. Tetapi kita tengok tu seteru Islam ni para ikhwah, mari berlainan berwarna-warni. Kadang-kadang mari dalam bentuk akhlak, kadang-kadang mari dalam bentuk wak kesamaran, kadang-kadang mari bentuk dalam masalah nak jual awut YouTube pakal. Ada juga lagu tu. Mari dia saat itu konsep sini nak sini. Kita boleh tengok orang yang baca politik sekarang ni, boleh tengok kata gapo dunia duk jadi sekarang. Kadang-kadang mari dalam rupa akhlak yang molek, dalam akhlak yang manis itu adanya racun, adanya benda yang mudarat kalau kita makan. Mari seolah tak bawa logo Suairu dalam arti kata kita nak agungkan
ahli keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada masa sama kita maki hamu terhadap Siti Aisyah. Sedangkan Siti Aisyah orang duduk dalam kelamu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, ini insya-Allah atau kau-kau yang patut kita kena ingat, patut kita kena taruh dalam pegangan kita. Kata apa? Kata kita kasih kepada mereka itu adalah salah satu daripada iman. Apabila kita benci kepada mereka, itu salah satu daripada al-kufru wan nifaq wat tughyan. Kurang besar sekali membawa pada kufur. Hak bawah sikit Tuhan marah. Hak bawah benar seolah tak at-tughyan, di kita zalimkan diri kita sendiri. Kalau ini kita dapat maklumat ni, kata apa? Kenapa kita kata orang yang duduk dalam mazhab Syiah Isna Asyariyah, kalaulah kita kata mereka itu bukan daripada orang Islam, kenapa negeri Islam masuk dalam Mekah dan Madinah? Apabila kita dengar scene ni membawa kepada kita boleh bukti kata kadang kalau orang yang tidak beriman tu mari berupa warna-warni. Mari dalam rupa orang tak beriman, mari dalam rupa orang Kristian dan orang Yahudi, kita nampak. Tetapi mari dalam rupa bawa sifat orang munafik, kita tak nampak. Kita tak nampak. Kadang-kadang orang munafik duk sekali dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau munafik dikena munafik dalam masalah ba'akidah ni, kita kata duk mana para ikhwah? Hak dalam Quran kita nak percaya Quran ayat tanah innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik terutama munafik bab pegangan, munafik dalam masalah bab sahabat duk patak neraka. Tapi hak kita duk baca ayatul munafiqina salasatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Hak ni tak apa dalam masalah bab amalan. Bab amalan kita tak boleh jatuhkan hukum tak beriman lagi. Tetapi kalau bab dalam masalah usul bab pegangan, terutama salah satu unsur daripada bab sahabat, kita nak ayat atas tu. Nampak tak? Itulah sedikit daripada peringatan saya terhadap para ikhwah yang saya kasih sekalian. Maka dengan ini sudahnya pertama insya-Allah Subhanahu wa taala sebagai ruang yang pertama auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kabiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa mattasala 'ainun binadhar wa udhunin bi khabar. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Qala Allah 'azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para hadirin, sebelum kita nak sikit wak khas daripada kita tengok saat ni, apabila kita tahu bab dalam masalah bab sahabat ni, kita ahli sunnah wal jamaah ni, seolah atau kita kena usahalah cari kitab-kitab walaupun bahasa Sia ataupun bahasa Melayu, baca kepada anak cucu kita. Dan sore sehari pun tak apa tak, ataupun setengah muka, semuka halai seketah dalam masjid yang kita dah ada, tahu royak perjuangan mereka, kepentingan mereka, bagaimana mereka duduk dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tengok atau adaduhum, mana kata bibilangan mereka itu tu kita tak nak sifat. Para sahabat Nabi kita tu pada hari peperangan Tabuk, sebagaimana sahabat Nabi Ka'b bin Malik ayat tanah,
apabila ditanyakan berapa orang kalangan sahabat hak pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Kak bin Malik ayat tu, aku tak kuasa nak tulis, nak catat nama nak banyak doa. Itulah para sahabat Nabi. Apabila kita tahu dalam masalah sahabat Nabi itu membawa kepada kita hajarkan akhlak kita, hajarkan kita seolah mengambilkan mereka sebagai idol, mengambilkan mereka sebagai contoh tauladan yang baik. Dan apabila kita dengarkan perangai mereka, titik peluh mereka duduk dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dapat kita boleh menambahkan iman, dapat mengagakkan hemah kita. Salah satu ni kadang-kadang kita ni kadang-kadang orang mengajar apa baik, tok guru apa baik, cikgu apa baik, kadang-kadang kita nak tengokkan, nak akakkan hemah yang tinggi, kita gimbik daripada orang lain. Kalau celah-celah sirah sakut pak dengan para sahabat ni, saya nak tengok banyak daripada orang panggil ahdas yang boleh mengajarkan kita umat, nak membawa kepada umat tu himmatul aliyah, seolah tak orang panggil tu himmah yang sangat tinggi. Dan apabila kita kenal mereka, di situlah dapat kita boleh membesarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan cara sebenar. Kadang-kadang kita ni orang duk mari tabur kepada kita, cara nak kasih pada Nabi tu cara tu. Duk buat lah mana-mana dah sampai korong pada turun menurun. Tetapi apabila kita kaji tengok tahap kita duk buat dengan cara tu salah satu daripada Chad One Code saat ni tu mari daripada orang yang pakai baju kelawar tu juga. Tetapi apabila kita nak kenal mereka itu, kita nak kasih pada Nabi kita nak jelira dengan Nabi kita sungguh, pasti kita kena baca sirah para sahabat. Pasti kita kena tahu sirah para sahabat. Sebab mereka inilah orang yang kenal sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun kenalkan dia. Nampak tak? Apabila kita tengok situ, apabila kita kena baca sakut part dengan perkara tu, kita mari tengok dalam bahasa Arab ni, kita tengok ni orang ulama hipung sakut part dengan para sahabat saja tu 15 kulit duk panjang ni nama sahabat saja. Tapi kita kata tempat kita ni ada sedikit daripada saudara-saudara kita duk buat bahasa Sia, bahasa Melayu, bahasa gapo ni, kita hendaklah baca saat ni tu supaya kita perahkan, ambil ibrah, ambil pengajaran daripada kisah-kisah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin al muhsinin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.